Alright guys, so motor hari tu rosak kan. Dah siap. Dah okey. Rupanya hari tu dia punya spring valve patah. Nasib baiklah tak rosak, tapi sudahnya tukar jugalah. Blok baru, blok kita tukar baru, valve baru, spring valve baru, top set kira macam baru kan, dan piston juga. So hari pula kali ni dia try warna biru ni pula. Okey, satu dengan dia buat ni hitam jilat, belakang jilat. Tali kau ni lebih kurang macam ni, grutu kan. Tengok masing-masing ni kan. Sebab dia pegang motor ni asal dari si pandai bagi settle. So ini dah siap. Tengok petang kalau ada masa kita cuci bagi bersih. Baru kilat-kilat sikit. 2 biji. Ini macam guys. Mantap. Okay guys, kita tanya Arif macam mana setelah dia tengok motor. Macam mana Arif? Motor tak okey tak? Suara dia macam mana? Lemak gila, terus jadi bertenaga balik. Bertenaga boleh lah? Macam minum air blue apa tu? Lemon blue. Kira boleh macam batal puasa lah. Tadi lah. So hilang penat tu. Hilang penat. Tengok okey Arif? Tengok hilang penat. Kena cari matahari tak tadi? Kena sikit tapi tak puas tengok. So sekarang apa yang kurang ya? Rantai kurang? Rantai, getah beli. Getah mu nak warna apa Arif? Target? Hitam. Hitam juga? All black kali ni? Mantap guys. So Arif dia nak try colour apa? Biru apa tu? Biru apa lah tu? Biru apa? Tak pasti lah juga. Biru apa? Tak pasti lah. Crazy colour. Itu jumpa daripada mana tu, macam boleh terpengaruh? Media sosial. Pengaruh? Kuat terpengaruh dah ni kan? Media sosial. Dia memang kuat terpengaruh kan? pengaruh. Tengok sikit buat. Pantang tengok buat lah. Influencer. Aku tengok dia macam ada berlakonnya dekat muzik video. Kau dah tengok? Tak tengok eh? Video apa? Kau nak tengok lah. Video apa? Okay guys, let's go. Ini tengok. Okay guys, so kita nak try motor. Kita baru tukar rem ni. Ni motor tak relax. Yang dulu keras. Yang dia keras ya? Keras tak relax. Tak relax. Ni motor firefighter. Motor fighter. Ini trend zaman sekarang lah ni. Budak-budak Gen Z lah. Budak Gen Z ya. Duduk gatak yang betul ni. Bismillah. Hidup. Owner Gian. Owner katanya owner ni Gian. Tahu lah, dia kata Gian sangat. Tengok orang buat rem crazy, lala terpengaruh agak yang tu lah. Okay, datang balik. Okay. Macam tu lah kisahnya. Dia nak try motor tapi customer tengah ramai, dia tak boleh lah nak try motor dia. So orang lain akan try motor dia. Okay, sekejap.